Jom Jamal sikit. Korang, hari ni daripada Jamal nak singgah dekat Delicious Bite yang ada dekat Ngapok Cabin ni. Menu dia memang banyak, tapi kita nak try yang paling best selling dekat sini, iaitu mi kari kambing, mi wantan ayam dan juga mi bandung udang daging. Untuk mi kari kambing dia, kuah memang pekat. Rasa rempah dan lemak berkrim tu balance. Sesuai lah untuk korang yang suka hidup kuah. Dan kuah dia pun tak pedas sangat. Daging dia pula memang lembut, tak hanya langsung, memang ngam. Lepas tu Kak Jamal try mi wantan ayam. Untuk mi dia lembut. Lepas tu untuk dia punya sup pun berasa lah. Tapi Kak Jamal paling suka ayam dia lah. Lepas tu makan pula dengan chili oil. Chili oil dia rasa pedas-pedas manis. Dan gabungan chili oil dengan mi wantan ni memang sangat-sangat kena. And last sekali Kak Jamal try mi bandung udang daging. Yang ni memang padu lah. Rasa kuah mi bandung dia memang pekat manis. Rasa manis-manis udang tu. Udang dia dah besar. Lepas tu ada rasa lemak telur. Lepas tu aroma daging tu meresap kat dalam kuah. Memang sekali hirup tu memang teringat-ingat. Cara nak order pun senang je. Korang duduk dekat meja. Lepas tu boleh je scan kod yang ada. Lepas tu klik dekat bahagian aneh kami, Delicious Bite. Pilih menu yang korang nak. Senang kan? So kalau korang tengah cari pot jamah yang sedap, jom try sendiri dekat Delicious Bite Ngapok Cabin. Sebab adik dah Kak Jamal approve.